Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan semuanya sihat walafiat. Jangan lupa untuk like, share dan juga follow, subscribe channel ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi untuk kali ini kita akan masuk kepada reaction video-video yang ada kat TikTok ke, kat IG ke, ataupun mana-mana yang tengah viral, dan kita akan berikan pendapat kita dari segi ruqyah. Okay, let's go. InsyaAllah. Nanti saya akan berikan saya pendapat insyaAllah. ورينا هاي بالضبط وين اصبر ترتب البث اصبر كان فيها زين ثبت المكان بالضبط ثبت المكان بالضبط إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Guys, nampak tak yang dia pegang tu, dia bulatkan tu, tu adalah benda yang dipakai untuk sihir orang. Jadi benda yang dipakai untuk sihir orang ni dipanggil sebagai buhul. Jadi dalam buhul ni diletakkanlah gambar ke anything yang ada kena-mengena dengan orang yang akan disihir tersebut. Dia boleh berbentuk kuku, rambut, baju, pakaian dalam, apa-apa sahaja yang related to that person. Kan kau dah tunjuk, kira jin tu dah rasuk orang tu, habis dia tunjuk tempat yang mana dia letakkan sihir tu. Dah kena kan. Wow. Bismillah. Abu Syar. أنت تشوفها لا لا هذا الشعر تشوفي كادنا قديمة ها كادنا راها قديمة ها الشعر Jika syar tu maknanya rambut. Yang dipakai tu kat dalam tu adalah bahagian rambut. Nampak dia tengah macam tengah pegang tu kan. Itu rambut tu. Allah. So dia letak paku sekali. Dia ada dua paku tu. Dia cabut tadi satu, dua. Dia letakkan dalam. So benda yang dia pegang ni dipanggil sebagai buhul. هي ماشية فيها الفوتو Fiha foto. Maknanya dalam tu dia ada foto perempuan ni yang kena sihir ni, kena rasuk sekarang. فيها الفوتو راه قديم اصبر انت ما تفسدوش اصبر نقطعوا هذا ريح اتركها Sabar. انا صور شوف راه قديم السحر طلاسم ها مشطبين عليه الفوتو راه راحت الصوره من العوامل الطبيعيه تاعو وهذا فوتو اخر صوره اخرى هنا. Jika ada dia punya gambar dia punya foto dia. Tapi dia cakap dah lama dah foto ni. Maknanya orang ni yang kena rasuk ni mungkin dia ganggu lama. Mungkin dia tak pernah merukiahkan diri sendiri ke, ataupun mungkin dia tak pernah pergi berubat ke apa, sehingga buhul tu masih ada lagi sampai sekarang. Jadi dia dah macam dah hancur-hancur lah. So foto dia pun katanya itu adalah foto dia, termasuk foto dia. زين ثبت المكان. Jika suruh tunjukkan lagi mana tempat yang masih ada buhul lagi tak, ataupun that's the only buhul, ataupun ada buhul-buhul yang lain. The thing is, kenapa dia tunjuk? Disebabkan kemungkinan besar adalah ketika dia dirukiahkan, jin tu merasa sakit kat dalam. Dia merasa tersiksa dengan dibacakan ayat Al-Quran. Bukan disebabkan oleh perukiah tu sendiri, tapi disebabkan oleh pembacaan Al-Quran. Yang mana ketika kita baca Al-Quran tu, dia akan berikan efek kepada jiwa kita. هاي مقربة شفتها Itu the one of the buhul also. Gambar apa ni? Sudu. Entahlah gambar apa kat depan tu So you all kalau tengok ni kan, buhul tu ditanam dalam tanah tu. So ada kes sihir yang dipanggil sebagai sihir madfun. Madfun diambil kata bahasa Arab dufina, ataupun sesuatu yang ditanam ataupun dihempit
Contohnya kalau kita ada kaki kerusi kan, bila saya letak bawah kaki meja tu, saya letak buhul tu bawah kaki meja tu, maka itu pun termasuk daripada dipanggil sebagai madfun ataupun sihir yang ditanam. So kalau sihir untuk yang ditanam macam gini, biasanya dia akan letak di daerah perkuburan ke ataupun di tanah lapang yang mana tak ada orang, biasanya seperti itu. Maka buhul ni biasanya dia akan ada unsur-unsur najis. Dia boleh sahaja daripada unsur-unsur yang ada darah ke, najis-najis binatang ke, bangkai-bangkai ke. Itu biasanya lebih pada ilmu hitam lah. Tapi kalau untuk yang ilmu putih pun ada. Jangan ingat sihir ni ada, ni black magic, sihir hitam je, tak. Dia ada sihir hitam, dia ada sihir putih. So antara dia punya ciri-ciri kalau orang yang terkena sihir madfun, you tengok kalau you ada tanda-tanda ni, cepat-cepat pergi ruqyah. First sekali, you akan selalu bau busuk dalam rumah. Makna salah satu tempat sahaja dalam rumah. Tapi ketika you cari dia punya sumber dia tak jumpa, dan dia sekejap sahaja, maybe 2 to 5 minutes after that hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu berpeluh pada setengah badan saja. So it's either on your right side or on your left side. Dia berpeluh setengah badan saja. Memang dia pelik. Kemudian dia selalu dalam mimpi selalu nampak kubur, tempat sampah, dalam toilet dengan najis-najis yang ada di sekitar dia, dan orang yang selalu datang tapi orang tu dah meninggal. Itu pun termasuk daripada orang yang terkena sihir madfun. Kemudian selalu mimpi melihat tengkorak ataupun tulang-tulang manusia, bermimpi terbang ataupun floating daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang ni is quite common, fobia tanpa sebab. Dia akan rasa takut mati, takut jenazah, ataupun takut bila dengar berita orang meninggal. Kemudian dia akan rasa kebas pada salah satu tubuhnya. It can be your hand, kaki ke, dia akan rasa kebas. The last one will be selalu akan rasa pening di daerah forehead dan juga daerah khayshum. So as I selalu terangkan kat orang, so khayshum ni di part yang sini ni, dia akan selalu sakit daerah sini dengan sampai ke bahagian mata. So disebabkan tempat khayshum ni adalah tempat syaitan bermalam, yang mana akan ada dalam hadis Nabi SAW kan, ketika kita bangun daripada tidur, baiknya kita masukkan air ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan untuk bersihkan syaitan yang mabit ataupun yang menginap di bahagian khayshum di sini. Maka jangan pernah tinggalkan sunnah Nabi SAW. Ingat tak, bila kita nak ambil wuduk, kita akan cuci tangan dulu, baru kita kumur-kumur, kemudian kita buat apa? Kita masukkan air dalam hidung. So ramai yang untuk bahagian hidung tu dia ambil air kemudian begitu-gitu saja. Tak, dia sebetulnya sunnahnya adalah ambil air, letak, kemudian hirup, kemudian buang. So hirup, buang. Dia akan bersihkan semua. Sebab itu penting untuk bersihkan kita punya khayshum. So that's the first thing, untuk bersihkan khayshum. Kemudian yang kedua, cara untuk bersihkan khayshum adalah dengan antara yang banyakkan baca Al-Quran, ataupun khususnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Why? Sebab dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dia ada words ataupun kata-kata, perkataan yang ada sifat dengung, ataupun kita panggil dalam kaedah tajwid, yang belajar tajwid, ikhfa. So ikhfa tu maknanya dengung. So bila kita dengung, kita baca tu, angin akan keluar daripada bahagian hidung, dan mustahil kalau orang tu nak baca dengung tapi tak keluar angin daripada hidung, dia akan berhenti. Contohnya kalau tengok saya katakan tadi surah Al-Falaq dan surah An-Nas, itu paling penting sekali untuk bahagian sihir khususnya ataupun untuk bersihkan khayshum. So untuk yang bahagian sini yang dia akan keluar angin daripada surah Al-Falaq, kita tengok bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu adalah ikhfa, itu adalah dengung, dan dia ketika saya sebut dia akan keluar angin daripada bahagian hidung. Mustahil, tak boleh kalau mustahil enak banget anjing. Mustahil kalau keluar apa yang berbual? Kenapa kau tak cakap bahlul? Mustahil kalau kita baca ikhfa ataupun dengung tapi tak keluar angin. Contohnya qul a'udzu birabbil falaq, tak keluar, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri, semua ada dia punya dengung. Ketika kita baca tu, syaitan akan keluar sekali. Siapa sahaja yang ada masalah gangguan, contohnya daripada
dia punya khayshum dia ataupun jin yang duduk di sini, dia akan keluar lama-lama. Surah An-Nas pun sama juga. Qul a'udzu birabbin nas, kan? Bin nas. Dia tak boleh qul a'udzu birabbin nas. Tak boleh. Dia kena qul a'udzu birabbin. Itu dengung. Bin nas, malikin nas, ilahin. Tak keluar. So dia akan bersihkan. So perbanyakkan baca surah Al-Falaq, surah An-Nas, masukkan air, kemudian keluarkan air, dan perbanyakkan ruqyahkan diri bagi siapa sahaja yang dah terkena sihir madfun ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kalian, insya-Allah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga saya doakan bagi siapa sahaja yang terkena sihir madfun ke ataupun yang lain-lain, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. InsyaAllah kita akan jumpa pada episod yang berikutnya, reaction video. Kalau you all ada any video ke ataupun any clips ke apa, you all just download then can send me through IG ke ataupun TikTok. Nanti insyaAllah saya akan berikan review saya, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Take care.